memang ada kesannya sebab kita semua berkeluarga. Berkeluarga bukan sikit, ramai, dan juga ada apa kata orang, komitmen-komitmen yang perlu diselesaikan setiap bulan. Apatah lagi dengan rakyat-rakyat biasa yang di luar sana, rakyat awam yang umumnya. Jadi mungkin jika diteruskan pun tanpa adanya bantuan daripada pihak kerajaan, mungkin akan memberikan kesan yang meluas lah. Agree lah juga sebab macam kita boleh turunkan kes kan, sebab dia kata selagi tak 4,000 kita takkan habis PKP. So macam benda tu akan encourage orang untuk okay, kita kena turunkan ni, kita kena duduk kat rumah, kita kena even memanglah kita takkan ada yang tak boleh pergi kerja apa semua, tapi dengan tu cara je bagi saya benda tu boleh macam menurunkan kes kat negara kita.